Buy now, pay later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tugasan individu bagi subjek fiqh muamalat yang bertajuk Cabaran Pelaksanaan Prinsip Muamalat Islam dalam Kehidupan Masyarakat Moden dengan isu Buy Now, Pay Later atau dikenali sebagai BNPL. Buy Now Pay Later ialah kaedah pembayaran yang membolehkan pengguna membeli barangan terlebih dahulu dan membayar secara angsuran kemudian. Di Malaysia, perkhidmatan seperti S-Pay Later, Atome dan Grab Pay Later semakin popular. Walaupun memberi kemudahan, penggunaannya perlu mematuhi prinsip muamalat Islam supaya bebas daripada unsur riba, gharar dan ketidakadilan. BNPL memudahkan pengguna untuk membeli barangan tanpa perlu membayar penuh pada waktu pembelian. Namun, kemudahan ini juga boleh menyebabkan budaya berhutang dan meningkatkan risiko kewangan jika tidak digunakan secara berhemah. Cabaran utama BNPL ialah risiko unsur riba melalui cas lewat bayar, budaya berhutang berlebihan, ketidakfahaman terhadap syarat kontrak serta risiko gharar jika maklumat tidak dijelaskan dengan tepat. BNPL membantu pengguna mengurus aliran tunai dan merangsang e-dagang. Namun, penggunaan yang tidak terkawal boleh menyebabkan hutang bertambah, tekanan kewangan dan memberi kesan kepada masyarakat. Contoh kes sebenar di Malaysia, penggunaan BNPL semakin meningkat melalui platform seperti S-Pay Later dan Grab Pay Later. Bank Negara Malaysia turut menyuarakan kebimbangan terhadap peningkatan komitmen hutang dalam kalangan pengguna. Antara cadangan yang boleh dilaksanakan ialah meningkatkan pendidikan kewangan Islam, memastikan BNPL patuh syariah, memberikan maklumat kontrak secara tulus, menggalakkan kawalan diri pengguna dan memperkukuh pantauan pihak berkuasa. Kesimpulannya, Buy Now Pay Later ataupun BNPL ini memberi banyak manfaat jika digunakan dengan bijak. Pengguna perlu memastikan setiap transaksi mematuhi prinsip muamalat Islam agar bebas daripada riba, gharar dan ketidakadilan. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.